Assalamualaikum dan hai semua. Pernah tak anda terfikir bagaimana kita boleh minum air bersih di mana-mana tanpa perlu bawa botol besar atau cari penapis air? Hari ini, saya nak kongsikan bagaimana kreativiti dan inovasi digunakan untuk mencipta botol air dengan penapis. Kita mulakan dengan mengenal pasti masalah. Ramai orang suka minum air bersih tapi kadang-kadang suka nak cari air yang betul-betul bersih, selamat untuk diminumkan. Jadi kita buat kajian bagaimana sistem penapisan air berfungsi dan apa keperluan pengguna yang sentiasa bergerak. Selepas kajian, kita mula berfikir kan, macam mana kalau kita boleh gabungkan sistem penapis air dengan botol. Tapi, penapisnya mesti ringan, mudah dibawa dan berkesan untuk tapis kekotoran. Jadi, inilah idea saya, botol air dengan penapis karbon aktif. Penapis ini boleh tapis bahan kimia dan kotoran dalam air. Jadi, saya boleh minum air bersih di mana-mana sahaja. Saya juga dah buat beberapa kajian untuk uji keberkesanannya. Selepas beberapa ujian dan penambahbaikan, akhirnya botol air ini berjaya direka dengan lebih baik. Ia telah diuji dan terbukti boleh tapis air dengan berkesan. Sekarang, produk ini sudah ada di pasaran dan membantu ramai orang mendapatkan air bersih dengan mudah. Inilah contoh bagaimana proses kreativiti dan inovasi boleh menyelesaikan masalah harian kita. Jadi, kalau anda ada idea yang boleh memudahkan hidup orang lain, jangan takut untuk cuba. Siapa tahu, idea anda boleh jadi inovasi yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan kongsikan idea inovasi anda ini. Terima kasih. Bye.